korang tu yang menunggang. Oh, serang korang kata, kritik korang, tak puas hati korang, kau kata, ini semua nak melupakan Gaza. Kita tak nak lupa Gaza. Korang yang menunggang Gaza. Sebab, kau nak bawa kepada two-state solution. ZRA. Kau jawablah. Brigade 8220, kau tak boleh jawab. Kau tunjuk, barang apa yang kau bawa. Lepas ni aku nak tanya kau pula. Aku bagi tahu awal lagi ni. Okey, bagi tahu, kenapa kau nak two-state solution? Guys, siapa bawa agenda two-state solution, pengkhianat. Itu je. Kau seorang, kau sokong ke? Kau sokong ke two-state solution ni? Kau sokong ke two-state solution? ZRA bawa two-state solution. Agenda two-state solution. Dia balik-balik sumut, belakang siap billboard, cerita explain kenapa two-state solution, siap tunjuk peta. Sebab masa tu, orang tengah teruja dengan dia, nampak tak? Nampak tak? Jahat tak jahat dia orang ni? Orang tengah teruja dengan dia, dengar dia cakap, jadi dia terus masuk two-state solution. So yang bodoh-bodoh ni, yelah, kesian lah. Sampai bila nak biarkan berperang ni? Engkau, orang tu mati syahid, engkau pula kat sini sibuk-sibuk pula two-state solution pasal apa? Betul tak? Biarlah dia orang syahid, dia orang dapat syahid. Kita pula sibuk-sibuk nak two-state solution, ZRA. Tanya dia lah, kenapa dia bawa agenda two-state solution? Tu tak masuk lagi, lambung Greta Thunberg. Lepas tu yang bodoh-bodoh, baguslah Greta Thunberg ni, baguslah. Bodoh. Yang percaya tu bodoh, kau tak kenal. Itu geng New World Order. Tapi inilah dia. Manipulasi. Sebab apa? Populariti tu boleh memperbodohkan. Sebab tu dia koyak dengan guys, diorang ni, diorang pun buat cari populariti, buat repo lah apa semua. Dengan harapan, dengan ayat akan dengar dia cakap, akan ikut dia cakap. Kau tengok watak-watak ni. Kau tengok watak-watak ni, supaya rakyat dengar dia cakap. Ikut-ikut. Sebab tu dalam harga minyak, dia cuba normalisasikan bahawa memang tak kena naik. Betul tak? Dalam isu harga minyak ni, ZRA ke, si Pezal ke, setuju harga minyak ni naik. 5 kali naik. Kata, betul tak? Sebab apa? Agenda dia orang. Kita tak lah. Kita memang lawan lah. Kita ada otak. Yang tak ada otak yang tak nak lawan ni, tak nak fikir. Kalau ada otak, dia fikir, kenapa Sabah Sarawak tak naik? Inilah agenda dia, perbodohkan, supaya jadi kambing ikut. Itu sebab sumut, dia gunakan influencer, pengaruh, artis. Fikirlah guys, fikirlah. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya dah lama dalam bidang ni, pengalaman lah, aku tahulah.